Bismillahirrahmanirrahim. Salam Nuzul Quran. Dan hari ini kita hari yang ke-17 berpuasa dan saya di dalam jelajah Bazar Ramadan Rahmah di seluruh negara, dan hari ini kita di Kuantan. Di Pahang kita ada 7 Bazar Ramadan Rahmah, dan hari ini ialah Bazar Ramadan Rahmah di Mahkota Square. Ya, ada 128 gerai orang yang berniaga di sini, dan ini di bawah koperasi Majlis Bandaraya kan. Jadi kita melihat kepada gerai-gerai yang menawarkan juga menu rahmah, kerana penting ya, Bazar Ramadan Rahmah ini menawarkan menu rahmah ya yang bernilai RM5 supaya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan ya, dia membantu untuk berbuka puasa. Kita juga menyediakan e-wallet yang dengan kerjasama Settle Petronas. Dan untuk yang kali e-wallet itu bernilai RM20, boleh beli minyak, juga boleh beli di Bazar Ramadan Rahmah. Dan untuk yang pertama kali onboarding Settle tambah lagi RM10 e-wallet pada hari ini. Sebanyak 28,000 pin dikeluarkan untuk seluruh Pahang ya. Pada hari ini kita juga melancarkan Ops Patuh ya, Ops Patuh di Bazar Ramadan Rahmah, di mana Ops Patuh ini ialah di mana kita memastikan bahawa peniaga-peniaga patuh kepada meletakkan tanda harga contohnya. Mereka juga patuh kepada akta sukat dan timbang. Kita pastikan bahawa dia punya alat-alat penimbang itu dikalibrasi dan sebagainya. Mereka juga tidak mengelirukan dari segi harga, dan mereka juga memberi harga yang berpatutan ya, sebab kita menggunakan akta kawalan harga dan anti pencatutan juga. Jadi ini patuh, dan kita hari ini juga melihat kepada patuh. Sepanjang bulan Ramadan ini pihak penguatkuasa telah pun membuat pemantauan ya di Bazar Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan sebanyak 36,510 pemantauan ya di Bazar Ramadan, di kedai runcit, di pasar, di supermarket berkenaan dengan harga.